Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Cikgu Abdul Qadir bin Ahmad, guru matematik yang telah bertugas ataupun mengajar matematik lebih daripada 30 tahun. Okey. Baik, saya Cikgu Abdul Qadir berasal daripada SMK Bandar Baru Darul Aman, Jitra Kedah. Dan hari ini Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk saya membincangkan matematik tingkatan 4 yang mana tajuknya adalah tajuk yang ketujuh, graf gerakan. Okey. Baik, tajuk ini merupakan tajuk yang agak mudah bagi setengah-setengah pelajar, tetapi sebahagian pelajar memberi sedikit kesulitan. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya akan cuba mengulas dan menerangkan secara terperinci bagaimana nak membantu pelajar-pelajar mengulang kaji dan menguasai tajuk ini dengan sebaik mungkin. Baik, selamat pagi. Sebelum saya lupa, saya ucapkan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Moga pelajar-pelajar yang mengikuti video saya pada hari ini dapat menggunakan ilmu ini dengan bermanfaat dan insya-Allah kita akan sama-sama menggunakan sebaik mungkin ilmu-ilmu yang kita belajar pada hari ini. Baik. Untuk graf gerakan, fokus utama pada tajuk ini adalah graf laju masa. Dan yang kedua adalah graf jarak masa. Okey. Laju masa maknanya paksi mencancang adalah laju, paksi mengufuk adalah masa. Yang tu satu lagi tajuk. Cuma yang saya fokus hari ini adalah graf jarak masa melibatkan graf gerakan. Okey. Iaitu pada paksi mencancang ataupun vertikal adalah jarak dan paksi mengufuk adalah masa. Baik. Kita pergi seterusnya untuk saya cerita yang lebih lanjut. Okey. Sebelum itu tajuk ini saya fokuskan kepada standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Nah, objektif kita, saya bagikan kepada 3 objektif utama. Yang pertama, mentafsir maklumat daripada graf jarak masa dengan betul. Jadi kita perlu tafsir dengan tepat daripada graf jarak masa yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, objektifnya adalah mengira jarak masa dan laju berdasarkan maklumat dalam graf jarak masa. Okey, yang kita akan paparkan. Kemudian pelajar-pelajar sekalian, yang ketiga adalah menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 masalah harian yang melibatkan graf jarak masa dengan tepat. Yakni jawapan yang kita dapat pada akhirnya adalah jawapan yang betul. Baik. Pelajar-pelajar yang cikgu harap sedang mengikuti video saya pada hari ini dapat mencatat apa-apa maklumat penting yang cikgu nyatakan. Kita sama-sama mengira supaya kita dapat menguasai tajuk ini dengan sebaik mungkin. Baik. Sebelum saya pergi jauh, untuk tajuk ini, formula yang amat penting yang kita perlu kuasai adalah melibatkan satu segitiga. Okey, yang melibatkan, saya sebut di sini adalah J, L dan juga M. J untuk jarak, L tu untuk laju dan M untuk masa. Jadi, untuk mencari jarak, kita perlu mendarab laju dan masa. Untuk mencari laju, kita perlu membahagi jarak masa. Maksud saya, laju sama dengan jarak per masa. Dan untuk mencari masa, kita perlu bahagi jarak dan laju. Maksudnya, masa sama dengan jarak per laju. Untuk lebih mudah, pelajar-pelajar di sekolah saya gunakan akronim ataupun benda-benda lain ataupun kaedah lain yang mana mereka lebih mudah menguasainya ataupun mengingatnya. Sebab itu, J itu jarak tu saya letak jin. Ini bukanlah kaedah yang terbaik ke, yang tak terbaik ke, ini kaedah saya. Yang bagi saya, bagi pelajar-pelajar yang kelas belakang pun masih boleh kuasai. Saya ambil jin lumba motor. Jadi mudah ingatlah. Jin tu untuk jarak,
L tu untuk lumba, M tu untuk motor. Walaupun begitu, dalam SPM sebenar, formula-formula ini akan diberi, jangan bimbang. Jadi kita boleh hafal, cuma jika benda ini berada dalam kotak fikiran kita, memudahkan kita belajar dengan lebih pantas dan cepat untuk menguasai tajuk ini. Baik. Cikgu nak bawa pelajar-pelajar sekalian kepada contoh yang pertama yang ada dalam buku teks untuk tajuk yang ketujuh ini. Okey? Baik, saya baca. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan ke Lumut. Maksudnya, dia bermula di Seremban dan tamat di Lumut. Okey. Dalam masa yang sama, pelajar-pelajar perlu melihat gambar rajah ataupun diagram dengan jelas yang mana perjalanan tersebut melibatkan graf tersebut melibatkan graf jarak dan masa, jarak dalam kilometer, masa dalam jam. Yang ini penting belajar-belajar. Okey. Kalau jarak dalam kilometer, masa dalam minit, kita kena tukar. Sebab biasanya lajunya kilometer per jam atau meter per saat. Itu dia punya pasangan dia. Itu kita akan bagi clear. Supaya pelajar-pelajar membuat pengiraan yang betul. Okey, baik. Bahagian A. Jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang. Okey, yang ni diberi laju purata. Maknanya laju keseluruhan. Daripada dia bermula di Seremban sampai ke Rawang. Sorry. Bukan bukan keseluruhan. Maknanya bermula daripada Seremban pada masa kosong sehingga Rawang yang melibatkan 1 jam 30 minit. Okey. Lajunya adalah 66.2/3 km per jam ataupun 66.67 km per jam. Jadi soalannya, hitung jarak antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Lihat disebut dalam kilometer. Saya baca juga yang kedua, bahagian B. Nanti kita tengok solusinya ataupun penyelesaiannya. B. Diberi bahawa jarak antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam. Lihat pelajar-pelajar. Bila kilometer, pasangannya jam. Kalau dalam minit, kita kena tukar. So, hati-hati yang tu. Jadi, saya teruskan. Jadi, 80 km per jam untuk sampai ke Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, jelas jelas. Benda-benda itu kita kena baca dengan jelas dan memahami sebenar-benarnya apa yang diberikan dalam soalan. Okey, baik. Rajah pun ada, soalan pun ada. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey, untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita ada 4 benda yang penting. Yang pertama, yang ni pelajar-pelajar wajib ambil kisah dan ambil tahu supaya kita dapat menyelesaikan suatu masalah matematik dengan jelas, dengan tepat dalam masa yang lebih pantas. Okey, yang pertama, kita memahami masalah. Dalam kes yang kita rujuk, dia menghitung jarak antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Jelas Jarak Seremban Rawang dalam kilometer. Kita dah faham yang tu. Yang kedua, melengkapkan graf jarak masa. Baik. Jadi yang bahagian kedua, setelah memahami, kita pergi kepada part yang kedua iaitu merancang strategi. Okey? Baik. Apa pun yang kita nak buat, kita kena rancang. Okey? Baik. Dalam perancangan strategi, kita mencari laju, mencari jarak. Okey? Formula asasnya adalah laju sama dengan jarak per masa. Dan jarak adalah laju darat masa. Pelajar-pelajar boleh merujuk kembali segitiga yang saya bagi pada awal tadi. Supaya pelajar-pelajar yang masih belum jelas, yang masih belum faham, boleh merujuk segitiga yang saya nyatakan tadi. Yang jin lumba motor tu. Okey, baik. Kemudian yang kedua, menentukan jarak antara Rawang dengan Lumut. Okey. Bagi menentukan jarak, kemudian yang seterusnya adalah
Kita mencari juga masa, iaitu masa sama dengan jarak bahagi laju. Benda-benda ini, maklumat-maklumat ini perlu kita ketahui untuk melengkapkan rajah tersebut. Baik, mari kita lihat rajah yang ingin kita lengkapkan. Okey? Selepas kita merancang strategi, kemudian kita melaksanakan strategi. Ini kaedahnya ataupun metod dia. Okey? Jarak sama dengan laju darab masa. Okey, jadi laju telah diberi dalam soalan tadi, 66.2/3 km per jam dan masanya adalah 1.5 jam ataupun 90 minit. Okey, pelajar-pelajar jelas 90 minit. Okey, 1 jam adalah 60 minit, tambah lagi setengah jam, 30 minit, dan jumlahnya adalah 90 minit. Okey, so jarak sama dengan 100 km. Okey, jadi rajah tadi kita lengkaplah. Jarak 100 km, masanya 1 jam 30 minit. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian. Kemudian bahagian B. Jarak antara rawang dengan lumut iaitu 300 km. 300 km merupakan jarak daripada keseluruhan perjalanan. Okey. Tolak dengan 100 km pertama sama dengan 200 kilo. Okey. So, masa yang kita perlukan, kita ambil jarak yang tadi, 200 kilo, bahagi dengan laju. Kan telah diberi laju tadi 80 km per jam, maka dapatlah 2.5 jam masa perjalanan. Okey. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin pelajar-pelajar memahami dengan jelas. Okey. Baik. Pada rajah ataupun pada diagram yang telah diberikan, okey, bermula daripada kosong, masanya adalah 0 jam, okey, sehingga 1.5 jam pada fasa yang pertama. Pergerakan kita kena memahami rajah dengan jelas. Jadi, yang pertama, rajah itu menunjukkan kecerunan positif. Okey, yang warna biru. Ya, yang warna biru itu kecerunan positif. Kemudian dia menggambarkan juga laju seragam. Ya, laju seragam. Okey, kalau dia naik dalam kelajuan 70 km per jam, maka kenderaan tersebut 70 km per jam. Okey, laju seragam. Kemudian pada fasa yang kedua, selepas 1.5 jam sehingga 2.5 jam. Iaitu masa 1 jam tu. Itu adalah fasa berhenti. Jadi pada flat tu, pada mengufuk saja tu, rajah yang berwarna gelap tu, okey, so adalah berhenti ataupun pegun. Dalam istilah lain adalah pegun. Okey, jadi bila berhenti, masa tetap bertambah. Cuma tidak ada tambahan jarak. Berhenti. Macam kereta kamu, kalau kita berhenti kenderaan, maka kenderaan berhenti, jarak tidak adalah. Tapi masa tidak akan berhenti sampai bila-bila. Sampai kiamat. Okey, baik. Kemudian, yang kedua, kenderaan tersebut meneruskan perjalanan selepas 100 km pertama, meneruskan 200 km dalam masa 2.5 jam. Pelajar-pelajar boleh kira sendiri tu. 5 jam yang kelima tolak 2 jam yang pertama, 2.5 jam yang pertama. Jadi, yang belakang tu, untuk fasa yang kedua tu, masanya adalah 2.5 jam. Okey. Selepas kita dah melaksanakan strategi, kita dapatlah nilai-nilai yang ingin kita cari. Okey. Baik. Sebenarnya apa yang kita belajar dalam kelas, bukanlah kita nak guna dalam kelas semata-mata. Inilah kehidupan harian yang kita akan guna. Contohnya jika pelajar-pelajar mengikut keluarga balik ke kampung, dari Selangor ke Kedah, dari Selangor ke Perak, ataupun pelajar-pelajar ikut keluarga masing-masing melancong ke mana-mana negeri daripada tempat anda tinggal ke negeri lain, melibatkan jarak, melibatkan masa dan melibatkan laju. Jadi, bila pelajar-pelajar menguasai tajuk ini, pelajar-pelajar dapat membantu keluarga pelajar-pelajar untuk merancang perjalanan dengan lebih sistematik dan terperinci. Okey.
InsyaAllah dengan ilmu-ilmu yang pelajar-pelajar kuasai, dapat membantu diri sendiri dan juga keluarga. Baik. Saya yakin pelajar-pelajar adalah pelajar-pelajar yang cemerlang dan boleh menggunakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, kesimpulan. Okey, dalam SPM, saya fokus kepada SPM. Biasanya dia sebut justifikasi ataupun kesimpulan. Jadi dalam kes ini dia membuat kesimpulan bahawa jarak antara Seremban dengan Rawang ialah 100 km dan jarak antara Rawang dengan Lumut adalah 200 meter. Yang ni pelajar-pelajar juga boleh rujuk pada rajah yang kita paparkan. Dan masa yang diambil adalah 2.5 jam ataupun 2 jam 30 minit untuk perjalanan Rawang ke Lumut. Itu kesimpulan. Jadi dalam SPM nanti, jika pelajar-pelajar berjumpa dengan soalan yang memerlukan justifikasi, jadi pelajar-pelajar perlu menunjukkan pengiraan dengan tepat untuk mengukuhkan kesimpulan tersebut. Jika anda memberi justifikasi, sesuatu justifikasi tapi tanpa dengan sokongan pengiraan, maka justifikasi tersebut tidak akan diberi markah. Baik, kita pergi kepada fasa yang seterusnya. Okey. Saya ingin pelajar-pelajar mengaitkan apa yang kita belajar dan apa yang saya terang dengan soalan-soalan percubaan yang dibuat oleh panel-panel yang terbaik dalam negeri masing-masing. Sekarang kita rujuk kepada soalan Negeri Terengganu 2024. Rajah 5 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Arman dari rumahnya di Cukai ke pejabatnya di Pakar. Jadi bila kita membaca soalan ini, yang pertama kita tengok graf jarak masa. Pertama. Yang kedua, dari rumahnya Cukai ke Pakar. Jadi kita telah memahami bahawa dia bermula di Cukai pada minit kosong. Selepas tu kita tengok rajah. Okey, ni yang saya nak jelas kepada pelajar. Bila kita melihat rajah, pada paksi mencancang dengan jelas menunjukkan jaraknya dalam kilometer. Dan paksi mengufuk ataupun horizontal, masanya dalam minit. Tetapi yang akan beri masalah kepada pelajar-pelajar apabila diberi lajunya dalam kilometer per jam. Pasangannya tidak betul. Jadi pasangannya A sepatutnya B. Di sini A dengan C. Jadi kita kena ubahkan masa tersebut kepada jam. Jelas ya? Baik. Pada rajah, dia bermula di Cukai pada 0 minit. Kemudian sehinggalah sampai ke Pakar. Pakar pada minit ke-70. Jadi saya dah terang tadi, yang awal dia naik dengan laju seragam. Kemudian dia berhenti seketika. Saya suka mentafsirkan graf ini supaya pelajar-pelajar nampak dengan jelas. Sebelum menjawab soalan, jelas pada rajah itu, dia bergerak pada 20 minit yang pertama sehingga jaraknya 30 km. Kemudian dia berhenti sekejap pada minit ke-20 sehingga 25. Jadi pelajar-pelajar boleh kira sendiri, 45 tolak 20, dia jadi 25 minit dia berehat. Realiti macam itulah. Bila kita dalam perjalanan, mungkin kita berhenti sekejap di RR ataupun di masjid untuk kita semayang. Jadi ketika berhenti, jaraknya kosong. Tapi masanya tidak pernah berhenti sampai bila-bila. Jelas ya? Okey, baik. Kita terus kepada soalan. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Clear nah? Tempoh masa yang ditanya juga dalam minit. Okey, ketika Arman berada dalam keadaan pegun. Awal-awal tadi saya dah sebut. Pegun bermaksud kenderaan ataupun zarah tersebut berhenti. Okey, jadi jelas kita baca dulu soalan, sekejap lagi kita bagi pada jawapan. Okey. Yang bahagian 2, hitungkan nilai T. Nilai-nilai seperti berikut telah diberi. Laju kenderaan dalam laju kereta untuk perjalanan balik adalah 84 km. Yang ni kita kena faham ni. Saya rasa baik kita pergi daripada soalan A dulu untuk tidak mengelirukan pelajar-pelajar. Okey, kita tengok bahagian A dulu. Okey, masanya adalah 25 minit. Okey, 25 tu 45 minit tolak 20 minit. Jadi 45 tolak 20 adalah 25 minit. Kita lihat pada rajah. Okey, baik. Saya ingat yang B itu susah sikit. Dia sulit sikit. Okey, hitungkan nilai T.
Nilai T berada pada paksi mengufuk iaitu masa. T ini dalam minit. Okey, baik. Hitungkan nilai T, diberi laju kereta untuk perjalanan balik. Itu amat penting. Perjalanan balik bermula daripada minit ke-70. Jangan bermula daripada kosong. Macam saya sebut tadi, yang awal tu daripada kosong sehingga 70 tu adalah perjalanan pergi dari cukai ke Pakar. Kemudian, mestilah dia balik. Dia dari rumah kan. Okay. Dalam kes ni, daripada Pakar ke cukai. Okey, jadi pelajar-pelajar kena faham. Jadi graf yang kecurangan negatif itu menggambarkan dia adalah perjalanan balik dari Pakar ke cukai. Okey, so kita nak lihat berapakah nilai T dan lajunya diberi 84 km per jam. Bila dia bagi 84 km per jam, maka minitnya kita kena tukar kepada jam dalam pengiraan nanti. Seterusnya, tentukan bahawa Arman sempat balik sebelum pukul 6 petang. Sengaja soalan ni. Dia nak cari pasal. Dia nak bagi kita berfikir lebih detail. Okey. Yang pertama, dia suruh cari nilai T. Yang kedua, dia tanya, sempat balik tak pukul 6? Sampai tak ke rumah? Ke cukai? Ke cukai. Sebelum pukul 6 petang. Okey. Jika dia bertolak pada pukul 5 petang, bermaksud Arman bertolak dari Pakar iaitu pada minit ke-70 tu, okey, dan sampai ke cukai pada T yang mana dia bermula pukul 5 petang. Jadi, adakah dia sampai di cukai sebelum pukul 6 petang? Itu tafsiran soalan. Itu yang dalam fasa awal saya beritahu. Pelajar-pelajar perlu memahami soalan sebelum merancang strategi dan juga melaksanakan strategi. Okey, baik. Kita lihat yang bahagian B. Bahagian A clear, senang saja. Bahagian A, B, laju sama dengan jarak per masa. Okey. Kemudian laju telah kita diberi, iaitu 84 km per jam. Masanya adalah laju adalah 84 km per jam. Jaraknya adalah 63 km dan masanya adalah T tolak 70. Kenapa T tolak 70? Kenapa per 60? Jadi per 60 tu clear, no? 60 tu kerana dia nak tukar daripada minit kepada jam. Yang T tolak 70 kerana dia melibatkan rajah ketika dia balik. Berbalik. Maknanya selepas 70 minit yang pertama, dia balik itu, dia kena ambil T tolak 70 lah. Okey, jelas lah pelajar-pelajar? Okey, baik. Kita tengok pengiraan dia sebenarnya. Jadi, untuk mencari nilai T, kita buat bawa nilai yang bawah tu ke belah kiri. So, kita buat peneraban. 84 darab T dapat 84 T, tolak dengan 84 darab 70. Okey, kemudian 60 tu bahagi 60, bawa sebelah kanan. So, mendarat 60. So, kita akan dapat 84 T sama dengan 3780 tambah 5880. Kenapa tambah? Sebab sebelah kirinya, atas tu tolak 5880. Kita bawa sebelah kanan jadi tambah 5880. Maka T kita akan dapat. Okey, kalau jawapan dalam SPM, T sama dengan 9660 per 84. Itu dah markah penuh. Cuma, suka saya ingatkan, pelajar, jika boleh selesaikan. Tekan kalkulator, dapatlah T sama dengan 115 minit. Ataupun 1 jam 55 minit. Jelas ya? Okey. Jadi, pada rajah, kita boleh letakkan T itu adalah 115. Okey, pada rajah, nilai T itu adalah 115. Okey? Baik. Kita pergi kepada soalan yang lain. Okey, untuk saya kaitkan beberapa benda yang dapat membantu supaya pelajar-pelajar lebih faham. Okey. Yang tadi belum selesai. Bila kita tengok T bernilai 115, jadi dia bertolak pada pukul 5 petang. Jadi kita ambil lah 115 tolak 70. Jadi sebenarnya masa perjalanan baliknya hanyalah 45 minit.
Jadi kalau dia balik pukul 5 petang, masa perjalanan 45 minit, dia mesti sampai di Cukai pada 5.45 petang. Okey, jadi kita telah menunjukkan pengiraan dengan jelas. Jadi justifikasi atau kesimpulannya kita katakan ya, kerana Arman dijangka sampai pada jam 5.45 petang, iaitu Arman sampai ke saya perlu lupa tengok Raja sekejap. Arman sampai ke Cukai pada pukul 5.45 petang. Okey, jelas Sebab kita telah menunjukkan pengiraan, baru kita boleh membuat kesimpulan. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Yang ni saya petik daripada soalan Johor 2024. Okey. Juga melibatkan graf jarak masa. Saya baca soalan dengan jelas. Graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan akhir dari rumahnya ke kedai runcit sejauh 140 meter dan pulang semula ke rumahnya. Okey, bila kita baca ni, kita baca dengan pantas dan kita memahami setiap apa yang diberi. Yang pertama, graf jarak masa. Yang kedua, perjalanan akhir. Yang ketiga, dari rumahnya ke kedai. Dia sebut dari rumah ke kedai. Kemudian sejauh 140 meter. Jadi berdasarkan maklumat yang ada, lihat gambaran pada gambar rajah. Jadi kosong pada minit sebelum tu. Lihat jarak paksi menegak ataupun paksi mencancang, jaraknya dalam meter. Paksi mengufuk, masanya dalam minit. Kita lihat apa kehendak soalan. Kehendak soalan pada bahagian B, laju tu dalam minit, dalam meter per minit. Jadi dalam kes ini, minit tidak perlu ditukar. Sebab lajunya dalam meter dan minit. Meter minit tu adalah meter untuk jarak, minit untuk masa. Baik. Okey, saya huraikan secara jelas tentang gambar rajah. Pada minit kosong, okey, maknanya Akhil berada di rumah. Dia pun berminat nak pergi kedai. Okey, maka dia pun kayuh basikal ataupun berjalan kaki selama 3 minit. Saya rasa mungkin kedai ni terlalu dekat dengan rumah dia. Okey, 3 minit tu dia bergerak ke kedai. Okey, sejauh 140 meter. Kemudian sampai di kedai. Okey, ini situasi sebenar ni supaya kamu relatekan benda yang kamu belajar dengan apa yang kita buat dalam kehidupan harian. Okey, sampai di kedai pada minit yang ketiga sehingga minit ke-8. Jadi Akhil membeli belah lah apa-apa yang dia nak beli. Kemudian selesai membeli belah atau membeli barangan di kedai selama 5 minit. 5 minit kerana minit ke-8 tolak minit ke-3. Selama 5 minit, kemudian dia pun bergerak pulang semula ke rumahnya. Okey? Masa pulangnya adalah 15 tolak 8. Jadi, masa pergi 3 minit, berehat 5 minit, jadi masa pulang 7 minit. Clear? Okay, kita kena faham macam tu untuk memudahkan kita memahami apa yang nak ditanya. Jadi, bila tengok soalan pun amat mudah sekali. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Hitungkan tempoh masa dalam minit Akhil berhenti di kedai runcit. Biasanya dalam SPM, yang ni hanyalah satu markah. So, kita tengok jawapan. Nanti kita tengok bahagian B. Okey. Jawapannya 5 minit. Jika belajar-belajar hanya tulis 5, 8 tolak 3, 5. Markah penuh. Cuma jika nak tulis minit tu lebih baiklah. Tulis 5 saja pun dah markah penuh. Okey. Bahagian B. Kita tengok soalan. Kita kembali kepada soalan. Bahagian B, dia kata, hitungkan laju dalam meter per minit. Okey, bagi 7 minit terakhir. Yang ni yang pelajar-pelajar kadang-kadang buat silap. 7 minit terakhir, jangan ambil laju fasa yang pertama. Fasa pergi. 7 minit terakhir maksudnya laju ketika Akhil pulang dari kedai ke rumahnya. Okey, jadi daripada minit ke-8 hingga minit ke-15. Okey, jelas. Seterusnya, okey, huraikan perjalanan Akhil untuk 7 minit yang terakhir. Okey, sebelum kita tengok skema jawapan ataupun jawapan yang akan saya paparkan, bila disebut hurai, ingat pelajar-pelajar, 3 benda yang amat penting. Yang pertama kita kait dengan jarak, yang kedua kita kait dengan laju, dan yang ketiga kita kaitkan dengan masa. Ketiga benda tu. Ada 3 benda tu complete, lengkap.
Okey, baik. Kita tengok pada jawapan yang ingin saya paparkan. Okey. Okey nah. Okey, bahagian B, jaraknya 140 meter. Okey. Jarak pergi pun 140, jarak balik pun 140. Jadi Akil ni budak yang baik. Dia tak pergi ke kedai, dia ronda-ronda jumpa kawan-kawan, pusing-pusing. Dia tak pergi macam tu. Dia hanya pergi ke kedai, beli barang, dia balik. Jadi dia tak melengahkan masa. Jadi dia ikut saja apa yang mak dia nak. Sebab mak dia nak masak. Okey. Baik. Masanya adalah 7 minit. 7 minit tu masa dia pulang lah. Okey lah. Daripada 15 tolak 8, 7 minit. Jadi laju. Kita nak lihat laju. Kelajuan ketika dia pulang. Jadi lajunya adalah jarak per masa 140 bahagi dengan 70. Maka lajunya adalah 20 minit. 20 meter per minit. Ataupun M minit. Okey. So last kali baru kita boleh buat kesimpulan. Kita tengok balik. Kita tengok balik. Last tu. Okey. Kita tengok balik. Huraikan perjalanan Akil untuk 7 minit. Itu yang saya sebut tadi. Bila disebut hurai, kita kena kaitkan dengan 3 benda yang saya sebutkan tadi. Okey. Yang pertama, kita kaitkan dengan jarak 140 meter. Okey. Laju, jarak adalah 140 meter. Kelajuan adalah 20 meter per minit dan juga masanya adalah 7 minit. Jadi lengkap. Jadi jika soalan ini ditanya adalah SPM, anda telah menjawab dengan tepat dan markah penuh. Baik, pelajar sekalian, saya rasa dengan ulasan saya tadi banyak membantu kamu untuk menjawab SPM akan datang. Yang ini adalah silibus tingkatan 4. Jadi bila naik tingkatan 5, kamu perlu mengulang kaji dengan lebih detail dan banyakkan soalan, banyakkan buat soalan daripada negeri-negeri, insya-Allah kamu akan dapat A+ dalam SPM. Baik, kita pergi kepada situasi yang lain. Saya petik soalan Kelantan 2024. Okey. Rajah 5 di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah bas dan sebuah kereta yang bergerak dari Kota Baru ke Kuala Terengganu. Okey, jelas Kota Baru ke Kuala Terengganu. Sebuah kereta, sebuah bas. Kita kena faham macam tu. Baca dengan laju tapi kena detailkan benda tu. Kena lihat dengan detail. Graf AE dan graf ABCD masing-masing mewakili pergerakan kereta dan bas. Bila disebut graf AE dahulu, kemudian diikuti dengan graf ABCD, bermaksud graf AE merupakan graf kereta. Jadi, dengan pantas, ambil pen atau pensel, labelkan pada garis AE itu adalah pergerakan kereta. Senang kita nak lihat. Dan pada rajah ABCD itu adalah pergerakan bas. Supaya kita mudah. Matematik ni kita baca dengan pantas, kita masukkan maklumat-maklumat penting pada rajah. Supaya bila kita membuat pengiraan, kita tak tertinggal maklumat. Baik. Jadi digambarkan pada gambar rajah. Okey. Kita tengok kereta dulu. Sebelum kita pergi pada soalan, saya suka tafsirkan gambar rajah ataupun graf supaya pelajar-pelajar jelas. Okey. Kereta mudah. Kereta direct saja. A kepada E. Melibatkan masa. Sebelum tu, jangan lupa, jaraknya dalam kilometer, masanya dalam minit. Jika lajunya dalam kilometer per jam, maka masa wajib kita kena tukar dalam jam. Ingatnya, jangan lupa. Kalau lupa, maka pengiraan anda akan jadi salah ataupun tidak betul. Baik. Untuk kereta AE melibatkan masa 180 minit. Belajar-belajar. 180 minit adalah berapa jam? 3 jam. Amat mudah kan? 3 jam. Tak payah tanya ibu, tak payah tanya bapa, kira sendiri 3 jam. Sebab 1 jam, 60 minit. 180 minit adalah 3 jam. A ke E, iaitu dari Kota Baru ke Terengganu. Ini menggunakan kenderaan, menggunakan kereta. Kemudian jika menggunakan bas, dia mengambil masa selama 300 minit ataupun 5 jam. 300 bahagi 60 adalah 5 jam. Tetapi dengan kereta, masa panjang kerana mungkinlah dalam ramai-ramai naik kereta tu, naik bas. Jadi saya sebut sekali lagi, ABCD adalah bas. Mungkin mereka nak berhenti sekejap untuk ke tandas dan sebagainya. Maka kita tengok A ke B tu 120 minit ataupun 2 jam.
Kemudian B kepada C itu adalah ketika kenderaan pegun ataupun berhenti sekejap. B kepada C itu berhenti sekejap. Selama 180 tolak 120 selama 1 jam. Oh, lama tu berhenti. Bas ni dia santai sikit. Dia santai-santai, dia berhenti sejam. Kemudian dia meneruskan perjalanan daripada C ke D selama 300 tolak 180 adalah 120 ataupun 2 jam. Jadi naik bas ni santai-santai sampai 5 jam. Naik kereta dengan kelajuan yang kita sendiri pilih 3 jam sahaja. Baik. Belajar-belajar. Tengok pada soalan. Berdasarkan gambar rajah, berdasarkan graf jarak masa tersebut, hitungkan laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Okey. Yang ni paling penting. Saya suka sebut kepada pelajar-pelajar saya, bila dia sebut laju purata bas. Okey. Laju purata bermaksud laju keseluruhan. Bukan laju pada fasa A atau fasa B dan sebagainya. Laju keseluruhan. Laju keseluruhan untuk bas melibatkan jarak 255 km dari Kota Baru ke Terengganu. Okey, nah? Begitu juga kereta, cuma masa saja tak sama. Okey. Laju purata, so kita tengok terus kepada jawapan dalam kilometer per jam. Kita tengok ni lah pengiraan yang saya paparkan kepada pelajar-pelajar sekalian. Jaraknya 255. 255 jelas, 255 pada raja. Okey, jarak tu bas dengan kereta sama jarak, cuma masanya adalah 300 minit. Laju, berbalik kepada segitiga yang saya paparkan awal tadi, laju adalah jumlah jarak bahagi masa. Yang jin lumba motor tu. Saya guna istilah jin lumba motor. Jin tu jarak, L tu laju, lumba tu laju, M tu motor ataupun masa. Pelajar-pelajar saya, insya-Allah dia ingat bila kita gunakan yang tu. Okey. Baik, jaraknya adalah 255 km. Yang masa tu kita tukarkan kepada jam. Sebab tu 300 per 60, maka pengiraannya 255 bahagi dengan 300 per 60, laju puratanya adalah 51 km per jam. Jelas, So, pelajar-pelajar akan dapat markah penuh jika soalan macam ni anda jawab macam ni. Laju purata. Kemudian pada bahagian B, soalan tanya, okey, tengoklah bahagian B. Lukiskan graf laju masa untuk perjalanan kereta tersebut. Pada soalan, dia bagi jarak masa. Tapi pada jawapan, dia nak laju masa. Macam mana nak kira? Ni pening ni. Ni kalau pelajar-pelajar saya sendiri pun akan pening. Pening tak apa. Kita tunjuk jalan penyelesaian. Okey? So, kaedahnya begini. Okey. Yang pertama, bahagian B. Okey. Kita dapat laju 85. Saya tak paparkan di sini lah. Sebab saya dah kira siap-siap. Okey, saya kira siap. Minta maaf. Saya tak tunjuk ni. Sebenarnya ini adalah 85 ni adalah dia tanya laju apa? Okey, berbalik pada soalan. Saya pun kadang-kadang kena rujuk balik soalan supaya kita tak membuat kesilapan. Okey. Lukis graf laju masa perjalanan kereta. Perjalanan kereta. Yang A tu bas. Perjalanan kereta ni melibatkan jarak 255 km, masanya 180 minit. Okey. Baik, dia suruh lukis graf laju masa. So, kita perlu cari laju berdasarkan apa yang dipaparkan pada gambar rajah. Okey. Saya telah membuat pengiraan. Okey, cuma saya tak paparkan di sini. Saya nak suruh pelajar-pelajar yang kira sendiri. Sebab tu saya tak tunjuk. Kalau saya tunjuk semua, saya suap semua, nanti pelajar-pelajar tak ada kerja apa. Jadi saya nak kamu buat supaya kamu akan dapat, okey, untuk kereta. Untuk kereta. Okey, untuk kereta. Baik. Untuk kereta, laju kereta kita ambil jaraknya. Okey, jaraknya 255. Bahagi masanya adalah 180 per 60, maka laju kereta adalah 85 km per jam. Nampak tak? 85 km per jam. Jadi, kelajuannya lebih tinggi daripada bas. Sebab kalau dia lebih laju daripada bas, baru dia sampai awal. Kalau dia bas tu lebih perlahan, jadi dia ambil masa 5 jam lah. Okey, baru sampai. Okey, baik. So, bila pada rajah yang kita nak lukis, okey,
Laju tu untuk kereta adalah 85, masanya 3 jam lah. Jadi kita paparkan pada jawapan. Saya rasa boleh faham kan? Yang tak faham nanti rujuk pada guru kelas. Jadi cikgu-cikgu pun pakar ataupun rakan-rakan yang lebih faham daripada anda sebagai bimbingan anda. Okey? Ini kereta, kelajuannya adalah 85, masanya 3 jam ataupun 180 minit. Okey, selesai. Kena? Saya mengharapkan pelajar-pelajar kena rajin buat soalan ni. Jadi cepat buat, banyak soalan yang kita cuba, maka cepat boleh untuk menguasai tajuk ini. Tak susah. Semua benda senang. Okey? Ada kemahuan, insya-Allah boleh. Baik. Saya pergi kepada yang seterusnya berkenaan dengan baik, soalan yang saya petik daripada Yayasan Islam Kelantan ataupun YIK pada tahun 2024. Okey, saya baca nah. Puan Akilah memandu kereta sejauh 150 km daripada Machang ke Gua Musang. Yang ni pun Kelantan, dia ambil contoh pun Kelantan jugalah. Sebab soalan ni soalan Kelantan. Tak apa, Kelantan ke Kedah ke Johor ke mana-mana pun tak apa. Ini sekadar maklumat penceritaan berkenaan dengan matematik. Okey. Baik. Kereta sejauh 150 km dari Machang ke Gua Musang untuk melawat bapa saudaranya. Itu penceritaan soalan. Walaupun begitu, maklumat-maklumat penting seperti jarak 150 km, kemudian dari mana-mana ke mana tu kita kena ambil kisah supaya kita faham apa yang diterangkan dalam soalan. Okey, baik. Yang pertama, dia bertolak dari Machang, iaitu memulakan perjalanan. Start journey from what? From Machang to Gua Musang. Okey. Bermula pada pukul 8 pagi. AM tu 8 pagi lah. Anti-meridian. Ke 8 pagi. Okey. Dan pada pukul 9.04 pagi. Dia tulis itu. Sarapan pagi di restoran warisan di Kuala Krai. Apa maksudnya? Setelah memandu sejauh 70 km. Yang ni pelajar-pelajar kena faham. Dia mula 8 pagi. Okey. Dia makan pagi, dia sarapan pagi di Kuala Krai pada pukul 9.04 pagi. Maknanya, masa perjalanan adalah 9.04 tolak 8. Masa perjalanan adalah 64 minit. Ataupun 1 jam 4 minit. Jaraknya adalah tolong kira. Tekan kalkulator ya. Jaraknya adalah 70 km. Itu dinyatakan. Ayat dia kata, setelah memandu untuk sejauh 70 km. Bermaksud, daripada Machang sampai Kuala Krai, masa 64 minit, jarak 70 km. Okey, kita teruskan. Kemudian, meneruskan perjalanan untuk 80 km lagi. Sekarang kita tengok kepada Raja. Maksudnya apa? Tadi dia berhenti kan? 9.04 minit pagi, dia berhenti. Dia meneruskan perjalanan pada 9.30 pagi. Maknanya dia berhenti selama 26 minit. Pukul 9.30 tolak 9.04. Jadi, dia berhenti selama 26 minit bersarapan pagi. Kemudian meneruskan perjalanan 80 km lagi. Bila berhenti, jaraknya kosong. Okey, jadi dia tambah lagi 80 km. Okey, dan tiba di rumah bapa saudaranya pada pukul 10.15 pagi. Okey nah, di Gua Musang. Okey. Baik, soalan kata, Raja 10 menunjukkan graf jarak masa, nyatakan nilai M dan N. Okey, maafkan saya. Ini saya perasan ni. Saya perasan. Sebenarnya pelajar-pelajar boleh rujuk soalan YIK ni, Yayasan Islam Kelantan ni, 2024, pada nilai 80 ni dia letak M. Pada nilai 90 ni dia letak N. Cuma saya tersalah letak nilai yang sebenar. Sebenarnya M berada di sini. M berada pada nilai 80. Nilai N ni berada pada 90. Okey. 80 ni kerana pada soalan awal tadi dia beritahu. Jadi 150 tolak 70. Maknanya M ni ketika dia berada di Kuala Krai tu. Ni, dia sarapan pagi ni. Kuala Krai. Okey, tu nilai M. Kemudian, nilai N dia adalah nilai yang ni.
pada minit ke-90. Okey, jelas? Dia rajah tu dengan jelas. Jadi, keseluruhannya dia sampai pada minit ke-135. Okey, baik. Kemudian yang kedua, okey, pada bahagian dua kita tengok soalan. Pada bahagian dua dia kata, lengkapkan graf itu untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan Puan Akilah. Ini lengkap lah. Okey, nah. Mula 8 pagi sampai 10.15 pagi. Maknanya, masanya adalah 2 jam 15 minit. Jadi kita tengok pada rajah. Sebenarnya rajah ni tidak lengkap. Pada soalan rajah tak lengkap. Tapi pada ruang jawapan saya lengkaplah jawapan. Jadi 0 sampai 135. Itu 2 jam 15 minit lah. 2 jam 120 minit tambah 15 minit 135. Okey, jelas? So rajah ni jelas. Ini kalau pelajar-pelajar lukis macam ni, insya-Allah markah benar. Okey, baik. Kita pergi pada bahagian 3, bahagian yang last. Okey, hitungkan purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Okey, purata laju dalam kilometer per jam. Jangan sebut kilometer per jam. Jadi anda pejamkan mata. Sepatutnya kilometer per jam. Okey, baik. Hitungkan purata laju. Saya sebut awal tadi, purata laju bermaksud kita kena ambil keseluruhan jarak bahagi dengan keseluruhan masa. So, lihat pada penyelesaiannya, iaitu jumlah jaraknya adalah 150 km. Masanya kita tukar kepada jam 135 minit bahagi 60. So, jawapan yang kita akan dapat adalah 66.67 km per jam ataupun 66.2/3 km per jam. Jadi saya rasa kalau pelajar-pelajar tulis macam ni, pelajar-pelajar akan dapat markah penuh. Baik, sekali lagi pelajar-pelajar yang saya harapkan supaya anda mendengar dan mengingat fakta-fakta yang saya berikan, tapi jangan lupa banyakkan ulang kaji supaya kamu boleh menguasai tajuk ini dan tajuk-tajuk lain dengan lebih baik untuk masa-masa akan datang. Maafkan saya jika saya tersalah kata di mana-mana, dan moga apa yang saya paparkan, saya cerita, saya bincang pada hari ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan juga sesiapa yang melihat video saya pada hari ini. Jadi, saya halalkan segala ilmu yang saya kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Itu saja untuk pengajaran saya pada hari ini. Jadi, sekian, terima kasih.